Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tiba-tiba membuat satu pengumuman yang sangat menggempakan pasaran minyak dunia apabila dia mengumumkan yang Selat Hormuz dibuka sepenuhnya untuk kapal komersial. Akan tetapi, pembukaan Selat Hormuz ini, dia bukanlah dibuka dengan suka-suka. Dia berlaku serentak dengan gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon. Dekat sini, kita nampak yang Iran ni, dia memberi isyarat yang mereka sedia untuk buka ruang untuk diplomasi. Akan tetapi, pada masa yang sama, tetap mengawal laluan tu dan masih ada sekatan daripada Amerika Syarikat. Maksudnya, kawalan ke atas Selat Hormuz itu masih lagi terletak di tangan Iran. Kalau kita tengok dari sudut strategi, ini mungkin satu langkah yang mana Iran cuba nak cool down keadaan supaya pasaran global tak panik dan rundingan itu boleh berjalan. Akan tetapi pada masa yang sama, mereka masih lagi simpan leverage. Kita tak tahu sama ada rundingan ini akan berjaya ataupun tidak. Akan tetapi, kalaulah ia gagal, Selat Hormuz ni boleh menjadi senjata ekonomi balik. Sebab itu, walaupun Trump cakap laluan dah dibuka, akan tetapi dia tetap teruskan sekatan tentera laut. Maksudnya kedua-dua pihak ni dia orang masih tekan antara satu sama lain. Cuma sekarang ni dalam mood runding lah, bukan mood perang penuh. Tapi yang menarik juga, kita nampak pasaran minyak terus memberikan reaksi di mana harga minyak ni jatuh dengan mendadak lebih 11% untuk minyak Amerika Syarikat dan 9% untuk Brent. Jadi ini nampak seolah-olah macam berita baik lah. Tapi jangan salah faham. Sebab harga sekarang ni sebenarnya kalau kita tengok kembali, dia masih lagi tinggi kalau dibandingkan dengan awal tahun. Malah dia naik sekitar 25% sejak perang ni bermula. Ini membuktikan bahawa pasaran minyak ini dia sangat sensitif kepada geopolitik. Hari ni buka laluan, harga minyak jatuh. Esok kalau ada konflik balik, harga minyak boleh spike balik. Sebab tu walaupun nampak macam dah reda sikit, sebenarnya resiko masih tinggi. Cuma sekarang ni dalam fasa pause, bukan betul-betul selesai.